Amalin, tahun ni kau cuti raya ke? Yelah, tahun ni tahun aku kan. Kau cuti raya tak tahun ni? Tahun ni aku cuti. Tapi cepat sikit lah. Aku nak request juga cuti. Sabarlah, aku nak tanya laki aku dulu. Raya ke tak tahun ni? Amalin, Syafiq boleh datang jumpa saya? Okay, firstly saya nak minta maaf lah. Benda ni melibatkan cuti raya sebenarnya. Sebab saya tak tahu nak minta tolong dengan siapa dah. You all je saya punya harapan sekarang ni. Awak faham kan ada kawan awak yang accident lah. And then dia baru je beritahu saya yang doktor bagi cuti lama. Tapi kan KJ, saya dah bincang dengan suami saya dengan anak-anak balik raya tahun ni. So macam mana Alah KJ, saya dah siap nak raya dengan mak saya. Dah bila short staff macam ni memang tak ada harapan lah. Saya terpaksa korbankan awak punya cuti. And then mungkin saya try lah bagi hari raya kedua. Jika kalau Malaysia teraman, saya akan... Hello, Assalamualaikum bang. Sorry lah kacau time-time macam ni. Mak, Api nak beritahu ni. Tadi KJ baru bagi tahu saya kena kerja pagi raya ni. Kita tak dapat nak balik raya dengan mak lagi. Api kena kerja. Staff tak cukup. Patient pula ramai. Mungkin saya dapat cuti raya kedua je lah. Assalamualaikum pakcik. Selamat pagi, selamat raya. Selamat pagi, selamat raya Nes. Hari ni kita nak ambil tekanan darah Okey, boleh. Raya-raya pun kerja Nes? Kena kerja juga pakcik. Raya ke apa ke kena kerja juga. Alhamdulillah, tanggungjawab tu tolong orang sakit macam pakcik. Besar pahalanya tu. Anak pakcik ada bawakan makanan dekat pantry. Wife pakcik masakkan tadi bawa. Bestnya. Pagi dah dapat makan home cook. Tadi doktor dah bagi tahu pakcik boleh discharge hari ni. So nanti kita orang akan settlekan semua urusan dulu. Dah selesai nanti kita bagi tahu. Okey, thank you Nes. Terima kasih. Tekanan darah okeylah pakcik. Saya balik dulu. Terima kasih. Selamat raya. Okey, terima kasih juga. Selamat raya pakcik. Nanti kita salam kat semua. InsyaAllah. Okey, balik elok. Okey, bye. Assalamualaikum. Hai, pakcik selamat raya. Selamat raya. Maafkan daku kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara dan semoga kekal sejahtera. Hello, Assalamualaikum bang. Saya undur balik dah ni. Assalamualaikum mak. Api dah balik kerja ni. Mak masak apa ini? Siapa ada kat rumah? Kita ambil gambar sama-sama Okeylah, Api balik sekarang lah. Tak sama yang nak balik.